Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. They don't see it hurts. Let's go. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Aku bangun pagi dengan kepala Halo, penuh halo, halo. noise. Kerja Assalamualaikum. tangan Selamat keras pagi. tapi hati still Apa khabar void. semua? Semua Harap expect aku semuanya ikut sihat, ya? jalan yang dorang Okey, pilih. untuk Tapi jiwa aku video kali seni ni, bukan Azad hidup nak yang pergi rigid. Tak jungle perfect trekking aku tahu. Aku bukan dekat pilihan Kuala Kubu utama. baru. Dalam rumah sendiri Nama pun dah tempat semacam dia adalah orang lama. Sungai Diam Ciling bukan Waterfall. sebab lemah. Aku tengah susun Dekat sana ada air terjun macam biasa. Tapi yang seronoknya dia ada juga ikan kelah yang banyak lah. Untuk makluman korang, AZ dah pergi hiking dekat Ciling Waterfall ni sudah lama lah untuk jungle trekking ni. Last AZ pergi tu masa sebelum PKP, memang betul-betul sangat lama lah. Dan sekarang ni AZ tak tahu macam mana dia punya condition dia. Tapi berdasarkan apa yang AZ tengok dekat YouTuber sebelum ni yang buat, kebanyakannya sama saja dari segi trail dia. Sangat simple, sangat mudah untuk beginner. Dan tempat tu memang sangat santai, sangat healing habis lah untuk nak beriadah. Jadi tanpa melengahkan masa, kita pergi ke sana. Sekarang ni dah pukul 9.57. Dia buka pada pukul 8.30 hingga pukul 4.30 petang saja. Dan buka pada hari Sabtu dan Ahad lah, berdasarkan apa yang AZ tengok video-video YouTuber yang buat sebelum ni. And then untuk makluman korang, kalau korang nak pergi ke sana, korang kena mohon permit dulu, barulah korang boleh masuk ke sana. Nak mohon permit tu mudah saja. Korang pergi je dekat website Perhutanan Selangor. And then korang pergi tengok dekat e-permit. Dekat situ korang kena isi sekurang-kurangnya seminggu awal lah. Sebabnya takut penuh, tiada kekosongan. Sebabnya kawasan tu adalah kawasan riadah rekreasi. Ramai sangat pengunjung-pengunjung pergi sana lah. So tanpa membuang masa, jom kita explore sama-sama. Haziq akan tunjuk secara detail lah cara nak masuk apa semua macam biasa. And then macam biasa juga, Haziq pergi seorang saja. Kita solo jungle trekking ni. Cumanya Haziq rasa agak segan, malu jugalah ni, sebab dah lama Haziq tak pergi ke sana. And then kita tengok macam mana cara pendaftaran dia. Untuk makluman korang, memang kita kena bayar permit RM5. Dan bila kita masuk ke sana, mungkin kena ada satu lagi bayaran sebagai penyelenggaraan ataupun untuk tujuan keselamatan lah. Untuk kita daftar, untuk rekod kita punya maklumat diri kita. Okay, tanpa melengahkan masa, jom. Takut nanti, sebab apa yang Haziq tengok dekat YouTube tu, yang YouTuber buat, kalau ikutkan papan tanda notis yang diorang bagi tahu, dekat sana tu dia buka macam biasa seperti yang Haziq cakap tadi, pukul 8.30 hingga pukul 4.30 petang. Tetapi kalau korang nak sampai ke tempat checkpoint terakhir, tempat air terjun tu, korang kena masuk sebelum pukul 1 petang. Jika korang sampai melebihi pukul 1 petang dalam kaunter pendaftaran tu, korang dah tak boleh masuk dah. Itu yang syarat yang saya tengok lah. And then selepas pada pukul 4.30 petang, korang dah memang tak boleh masuk langsung walaupun korang ada permit tu. Jadi masa dia tu agaklah limited untuk ke sana. And then ke sana nanti Haziq nak kena cari parking lagi. So dia akan memakan masa sikit lah. Mungkin Haziq akan sampai dalam 1 jam, ataupun nak masuk ke sana 1 jam lebih baru dapat masuk sana. So tanpa melengahkan masa, jom kita explore sama-sama. Okay, let's check it out. Kalau jatuh bangun lagi, itu janji. I'm still rising walau jalan tak senang. Diorang tak faham tapi aku tetap jalan. Semua luka jadi fuel dalam diri. Ini bukan akhir, ini baru start lagi. Aku
lari dari doubt, aku kejar apa aku nampak. Walau suara luar semua cuba nak hentak, tak boleh, tak jadi, kau takkan kemana. Tapi aku masih gerak walau kaki terasa setiap malam. Aku grind bukan untuk suka-suka, aku nak keluar dari hidup yang sama berulang. Bukan nak jadi famous, kosong tanpa arah. Aku nak jadi bukti semua usaha tu maruah. Volkswagen dalam kepala, aku nampak vision clear. Dari jalan biasa ke stage yang lebih real. Art jadi suara aku bila mulut tak mampu. Setiap design harus to wear, itu jiwa aku. Tak perlu spotlight untuk aku bersinar. Aku build dari bawah, aku tahan semua sabar. Tak perlu validasi dari sesiapa. Aku tahu nilai aku itu dah cukup besar. I'm still standing walau dunia try tekan. Hurts to wear on my chest, aku takkan padam. Dari kosong aku bina semua ni sendiri. Kalau jatuh bangun lagi, itu janji. I'm still rising walau jalan tak senang. Diorang tak faham tapi aku tetap jalan. Semua luka jadi fuel dalam diri. Ini bukan akhir, ini baru start lagi. Test mic 1 2 3. Test mic 1 2 3. Okey guys, sekarang ni HZ sudah berada dekat parking depan pintu masuk Sungai Chiling Waterfall. So sekarang ni pukul 11.30. Memang agak penuh lah parking ni, pack jugalah. Tapi nasib baik ada kawasan-kawasan yang boleh parking lah. HZ dah parking. So cuaca nampaknya agak redap sedikit, tapi tak apa, harap cuaca bagi kerjasama hari ni. HZ malah nak datang terlalu awal sangat kerana hari ni hari Ahad, waktu weekend. So orang ramai lah. Untuk makluman korang pun memang Sungai Chiling ni dia buka pada hari Sabtu dan Ahad saja. Seperti yang HZ maklum, korang nak datang sini korang kena apply permit dulu. So untuk outfit kali ni macam biasa, HZ pakai baju Amigo, brand daripada Malaysia. And then sweater quarter dan juga kasut ni nanti Aziz akan bagi link sekali juga. Kasut ni sebenarnya kasut khas untuk kita cross the river lah. Boleh juga orang kata kasut ni dia macam aqua lah, untuk senang untuk kita nak menyeberang ke sungai, untuk cross the river lah. So nanti Aziz akan bagi link Shopee dekat description, korang boleh check it out. Untuk makluman korang, HZ tak pakai lah kasut running untuk pergi hiking ataupun jaga trekking. Memang sangat tak sesuai lah. Dan untuk maklumat korang juga, kasut ni dia sesuai untuk kena air lah. Jadi tak ada isu sangat lah. Dia memang sesuai untuk diving ataupun
kita menyeberangi sungai. Cumanya Azad risau kasut ni, takut nanti sebab Azad dah lama tak pakai, takut tapak dia apa ada isu lah. So far buat masa sekarang ni Azad pakai okey lagi lah. Azad dah beli dah berapa tahun dah, lama dah lebih daripada 2 ke 3 tahun lah. So kasut ni tak adalah untuk buat aktiviti lasak sangat, lebih kepada trail trekking, untuk jangka trekking sesuai lah kot. So itu sajalah, tanpa melengahkan masa, Azad nak masuk dalam dulu. Nanti Azad rakam footage checkpoint dan semua segala video-video yang maklumat tentang Sungai Cili ni untuk korang. So let's check it out. Okay guys, sekarang ni Azad dah berada dekat depan pintu gerbang masuk. Untuk makluman korang, Azad sudah pasang casing GoPro, waterproof casing. Jadi rakaman untuk audio kamera GoPro Azad tu sendiri agak tergendala lah. Jadi Azad rakam ni guna phone sebagai rakaman suara tambahan lah. So macam ni lah guys. Bila masuk je gerbang utama tu, korang akan jumpa satu lagi kawasan pendaftaran untuk masuk ke dalam. Bayaran masuk RM5 untuk dewasa, kanak-kanak RM2 tak silap Azad. So Azad pakai kasut untuk boleh kita memintas sungai. Dia tapak lembut lah. Kalau pijak tu memang rasa lah. So Azad pakai kasut ni yang boleh pintas sungai ni. Kasut ni selesa, dia punya tapak dia tu nipis, so kita boleh rasa lah permukaan yang kita pijak tu. Tapi tak adalah rasa sakit ataupun terasa batu yang agak kasar. Bagi Azad dia just nice lah. Bila kita pijak kawasan permukaan tak rata tu, kita boleh agak Tengok belah kanan untuk kawasan yang berliku-liku. So ni entrance kedua. Ada signboard biru nanti. Boleh baca lah nanti dekat dalam video ni. Dekat dalam ni juga dia ada sediakan tandas bilik persalinan. So nanti korang boleh bilas lah selepas korang mandi sungai nanti. Ini pula peta ni dia punya peta lokasi dia lah. untuk Starting kita dia ada titik gantung, lalu cross sungai tu. Dia ada 6 checkpoint sungai yang kita boleh pintas lah sebelum nak sampai ke tempat air terjun tu. 5 cross sungai lah kita nak sampai ke itu. So tanpa melengahkan masa, jom. Sebabnya waktu dah kandung. So ni pintasan pertama. Sungai ni pun boleh mandi dan boleh kita lakukan aktiviti riadah juga dekat sini. Sini pun dah start banyak ikan dekat sini. So kita teruskan perjalanan untuk pergi ke pintasan sungai kedua. Laluan dia tidaklah mencabar sangat. Dia punya track dia sangatlah clear.
So kalau tengok dekat belah tepi tebing itu dah ada nampak anak sungai. Tadi korang akan dapat view sungai dah start. Memang jernih sungai dia. Memang lawa. So jangan risau, dekat depan tu ada lagi. Nanti kita cross sungai untuk laluan checkpoint kedua. Let's go. Korang tengoklah guys keindahan sungai. Memang cantik. Lawa habis. Lalu cross sungai. Yang ni dia punya ni bukan pajak. So ni pula cerun. adalah pintasan kedua. So Untuk pintasan kedua jangan ni risau, dia ada dekat sediakan depan tu tali. disediakan tali sebenarnya. Dan kawasan Dan ni pun pintasan tak kedua ni tak perlu agak rasa simple takut dan nak sangat laluan. mudah untuk kita cross. So memang selamat lah. Masih lagi laluan yang sama, belum lagi kita menyeberangi sungai lah Just maksudnya. follow saja tali yang diorang sediakan. Cumanya kita melalui bawah sungai, tak lalu daripada atas tebing. So korang tengok ada Jom kita tengok ikan dulu, ikan kelah. Memang lawa. dan dekat sini dia tak besar ya. Orang boleh naik ke sini. Okey, inilah dia tali untuk pintasan kedua tadi. Okey, tadi cross sungai sedikit saja turun ke bawah and then naik balik. Masih lagi laluan yang sama. Belum lagi cross ke seberang lah. So perjalanan diteruskan trail luas macam biasa. Tanpa ada sebarang apa-apa masalah ataupun halangan yang sukar. Semuanya mudah saja dekat sini. Masih lagi sungai dekat belah kiri ni lah. Belum lagi buat crossing. Tadi hanya turun sekejap saja dekat bawah tadi yang Azad tunjuk. And then kita sambung lagi untuk naik ke atas.
memang cantik guys. Ataupun cross the river lah yang saya dekat ni. Ini lintasan kedua. So jangan risau, diorang sediakan tali. Sebelum tu pembetulan yang untuk tali yang tadi adalah pintasan biasa ya, bukan pintasan kedua. Sebab masa tali tu tadi Risaulah, belum lagi kita menyeberangi sungai sebenarnya. tak susah sangat Jadi pembetulan sebab dia ada tali. yang untuk tali yang pertama tadi adalah pintasan biasa ya, untuk cross ke bawah saja. Jom kita layan ikan ni dulu. So sekarang ni barulah nak pergi ke pintasan kedua. Semuanya kita kena relax saja. Jangan Untuk pintasan kedua ni agak tali ni pegang masa panjang rasa kita juga. nak jatuh je lah. Dia punya seberangi Kita boleh sungai cross ni. biasa sebab air dia tak deras. Ikan dekat sini pun banyak dan semuanya besar-besar ikan dekat sini. Okey, lepas pada cross sungai kedua tadi, checkpoint kedua, korang straight sekejap saja. Kita ada satu lagi anak sungai untuk pergi ke belah kanan. Dekat sini Okey, dia ada untuk letak sekarang arrow. ni untuk menuju ke Korang pintasan straight je ketiga lalu kat pula. depan sana. Okey. Dekat pintasan ketiga ni ada option juga, sama ada kita nak terus cross sungai ni ke depan ataupun kita meniti dekat batu sedikit sebelum sampai ke tali. Macam dalam video kali ni, Hazard terus cross sungai ni tanpa menuju ke tempat tali tu lah. Sebabnya kalau nak pergi ke tempat tali tu, kita kena melalui kawasan berbatu lah, kena pijak batu tu barulah kita pergi cross ke sungai dengan pegang tali. Kalau korang nampak kat depan tu kan ada tali. So korang boleh cross dekat sana juga lah. Patutnya kena jalan sedikit, panjat batu sedikit lah dekat tepi tebing tu. Tapi yang ni Hazard terus cross ke sungai tanpa menggunakan tali. Secara asasnya sungai dia taklah dalam sangat. Kita boleh cross biasa je. So daripada sana Semuanya paras lutut. korang turun, korang boleh meniti kat atas batu ni dan korang boleh guna tali kat sana. Ataupun korang boleh terus cross dia dekat sini. Ataupun boleh saja cross dekat sini sebabnya dia tak dalam sangat lah. Tapi saya tak recommend korang guna je tali kat depan. Ini kawasan berbatu sedikit. Kita teruskan perjalanan untuk nak pergi ke pintasan sungai keempat. Jom kita pintas ke sungai.
sebelum tu kita kena turun dulu ke kawasan ni. Kita kena pergi naik atas sini. Tengok ni guys. Okey, ni banyak kawasan ikan untuk hitam. pintasan sungai Masa keempat. dia datang, ikan ni kecil-kecil, Dekat sini pun banyak sangat ikan. besar dalam 2 jari macam tu saja. Ikan dia memang besar-besar. Semua ikan sini Dulu besar-besar. masa Haziq pergi, ikan dia tak adalah sebesar macam ni. Dan taklah sebanyak macam ni. Jom Haziq nak lintas lintasan sungai. Okey, sorry, ini adalah lintasan yang keempat. Okey, ni pintasan keempat. Jadi kita cross seperti biasa. Mungkin ada lagi 2. Air sungai dia memang taklah dalam. Daripada pintasan kedua hingga keempat ni semuanya ada tali. Jadi tak ada apa-apa yang perlu risau lah sepanjang kita hiking ataupun jungle trekking dekat sungai ni. So lepas settle cross dia dulu, Okey, selepas selesai pintasan keempat, so lepas dah settle kali ni Haziq teruskan perjalanan untuk pergi ke pintasan kelima pula. So untuk pergi ke pintasan kelima ni, kawasan trail ni banyak akar pokok dan tidak rata lah. Tapi masih lagi average, tak terlalu sukar untuk kita lalui kawasan trail dia. naik atas sana. Orang jangan risau. Lihat laluan dia orang. Yang kawasan yang ada perbezaan, dia orang akan tanda arrow. Secara jujurnya, kasut yang Haziq pakai ni dia sangatlah membantu sepanjang perjalanan jungle trekking Haziq. Dia taklah licin sangat. Kena cross daripada sini. Layan dulu ikan kelah ni, memang cantik. Kawasan ni clear. Sana. Jom kita naik ke atas. Okey guys. So ni lah dia pintasan kelima, masih lagi ada tali. So jangan risau. Dan air sungai untuk pergi ke pintasan kelima juga tidaklah terlalu dalam.
Okey, selepas selesai Yang terakhir lah, HZ lintasan ke cross crossing dari sungai ke-5 tadi, sekarang ni ke dekat pintasan terakhir lah, air terjun pintasan Tepat ke-6. Untuk pintasan ke-6 ni pun ada ni lintasan terakhir disediakan tadi, dan cross kawasan pintasan ke-6 ni boleh katakan lebih kurang paras peha atau paras pinggang lah untuk air dia. Dia taklah terlalu cetek dan taklah terlalu dalam sangat. makin besar guys. Dan anak sungai dia ni taklah terlalu besar sangat. Dia pendek je untuk kita menyeberangi sungai. Jadi secara kesimpulannya, semua pintasan ni ada tali lah, kecuali pintasan pertama, jambatan gantung tadi. So untuk pintasan ke-6 ni, kawasan dia banyak kawasan berakar pokok. Dan sini pintasan terakhir ni dah nak menuju ke tempat air terjun. Tengok tu anak sungai, memang jernih, memang lawa. Bila sampai je dekat sini, rasa macam dekat planet lain pun ada. Inilah kelebihan keindahan Maha Pencipta. So ini dah nak menuju ke air terjun lah. Lagi dalam beberapa meter saja lagi dah nak sampai ke tempat air terjun. So rasa kita dah Secara kesimpulannya, perjalanan dia lebih kurang dalam 45 minit ke 1 jam kalau kita jalan secara santai lah untuk sampai ke air terjun ni. So ni dah dia Korang tengok tu guys, air terjun. Sungai Pilin. Sangat cantik guys. Sangat refresh. So ni dah dia guys, air terjun. Memang ini habis. Ada setengah orang tu dia akan lompat pada atas tu. Tapi untuk waktu ni belum ada lagi fighter-fighter yang buat aksi lompat daripada batu atas tu turun ke bawah. Kalau yang profesional ni diorang siap buat backflip lagi masa lompat. Tapi kalau tak biasa jangan buat lah, sebabnya batu dia tu agak cerun sikit lah depan tu, dia agak gradient sikit kawasan tu. Okey guys, sudah selesai jungle trekking dan sedikit hiking dekat Senturi Ikan Sungai Ciling. So far memang seronok sebab HZ datang tadi sampai dalam pukul 11.30 macam tu. Orang dah tak ramai, jadi cumanya masa nak access ke trail tadi bertembung lah dengan orang yang nak keluar. So masa masuk dalam tu, bila HZ dah set up semua, kamera semua, HZ start lebih kurang dalam pukul 12 lah tadi. And then masa awal-awal datang tadi, seperti yang korang tengok, ada gerimis sedikit lah. Tapi Alhamdulillah
cuaca bekerjasama. Selepas sampai je dekat air terjun tu, memang cuaca sangat cantik. Dengan matahari cerah, dengan nampak ikan semua dekat sungai tu, memang lawa. Jadi kalau korang yang nak datang tu, sama ada awal pagi betul ataupun lewat pagi, untuk mengelakkan kesesakan lah. Sebab parking dia pun agak limited sedikit. Jadi korang kena pandai-pandai lah untuk plan. Sebabnya dekat Sanctuary Ikan Sungai Chiling ni, dia buka pada hari Sabtu dan hari Ahad. Dan seperti yang Haziq beritahu, korang kena apply permit untuk masuk ni. Nak mohon dia tak susah pun. Korang just isi je borang dekat website Selangor Forestry, tak silap Haziq. Korang search je Perhutanan Selangor. Nanti korang cari dekat nama e-permit. Dekat situ korang kena bayar RM5 lah. And then dari segi kelulusan tu sekejap je. Dalam masa 1 hari tu korang dah boleh dapat dah. Cumanya tarikh tu kena booking seminggu awal. Kalau macam korang nak pergi lagi 3 hari, lagi 2 hari tu, selalunya dia akan full lah. Kemungkinan dia nak jaga dari segi kebersihan, dia nak jaga dari segi ekosistem ikan tu sendiri, dan dia tak nak bagi terlalu overload, terlampau ramai sangat yang nak pergi ke Sungai Chiling lah. So pengalaman Haziq dekat sana memang menarik. Dia punya cabaran dia tu tak adalah tinggi sangat, biasa-biasa je. Even kanak-kanak pun ramai je yang datang sini. Dari segi laluan dia tu sangat easy, sangat senang. Untuk beginner tu korang memang wajib try lah. Memang healing habis lah dekat dalam ni. Last Haziq masuk hari tu, seperti Haziq cakap, masa tu sebelum Covid tak silap. Memang dah lama lah. Ni kira kali ketiga Haziq datang untuk 2026 ni. So memang perbezaan dia dari segi ikan lah. Ikan dia memang gila besar babe. Ikan dia sampai kan Haziq rasa besar tapak kaki jugalah ada yang jumpa. Majoritinya semuanya ikannya sihat-sihat, memang besar. Masa sebelum Haziq pergi tu, ikan hanya 2 ke 3 jari je saiz ikan. Tapi sekarang ni mungkin ikan tu dah dapat banyak makanan daripada pengunjung. Jadi ikan dia tu sihat-sihat lah. So korang kena try lah. Cuma Haziq nak bagi nasihat, kalau korang trail tu, korang sediakan lah pakaian untuk persalinan. Sebabnya dekat rest room tu ataupun bilik ke tandas apa semua tu, semuanya dia ada sediakan untuk kita mandi lah, untuk bilas apa semua tu. Jadi Haziq nak pesan korang kenalah bilas selepas korang keluar daripada mandi sungai tu. Sebab kita tak tahu dekat sungai tu, mungkin dekat sungai tu kita tak tahu. Sebab bukannya Haziq nak cakap sungai tu kotor. Sungai dia totally memang bersih lah. And then memang tak ada apa-apa kata pelik lah warna dia. Cuma kita tak tahu sebab terlalu ramai orang pengunjung dekat situ. Jadi korang kalau boleh, masa korang nak sudah settle mandi apa semua tu, korang mestilah bilas untuk mengelakkan dari segi keracunan, untuk jaga kesihatan dah. So far memang cantik. Tapi Haziq ada bagi tahu dekat penjaga dekat sana, dia orang cakap kalau nak untuk camping ke, nak bermalam ke, memang tak boleh lah sekarang. Even sebelum nak ke waterfall, sebelum ke jambatan lagi, kat situ memang dah tak boleh camping. Memang dilarang sama sekali lah, untuk mengelakkan dari segi kebersihan, dari segi apa-apa benda yang negatif lah dia kata. So kalau siapa-siapa yang berminat, korang boleh try. Oh, sebelum Haziq lupa, Haziq pakai kasut aqua tu yang boleh kita selam dalam air. Kasut tu totally memang best, memang syok. Nanti Haziq bagi link description dekat korang, Shopee punya ni. Untuk kasut tu tak mahal pun, murah je. Nanti Haziq bagi link. And then kasut tu, dia punya midsole, dia punya outsole dia nipis je. Maknanya masa korang pijak batu ke kawasan tak rata, korang akan boleh imbangkan badan korang tanpa rasa macam tanpa rasa tidak confident. Memang best lah. Nanti kalau ada apa-apa lagi kawasan yang menarik, nanti Haziq akan update dan korang kena stay tune.
So ok lah, Ezek nak balik sebabnya sekarang ni pun dah nak dekat pukul 3 dah. Terima kasih kepada yang menonton dan kepada yang dah subscribe pun, terima kasih. Yang belum subscribe, harap korang dapat support Ezek lah untuk konten kali ni. So itu sajalah guys, Ezek nak balik ke rumah, nak berehat. Ok, kita jumpa the next video. Check it out. Semua jalan sempit tapi aku still treasure setiap momen